PDRM datang ambil keterangan dari semboyan Malaysia. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan pihak PDRM dah pun menjalankan tugasnya. Dan semboyan Malaysia juga memberikan kerjasama yang baik pada pihak PDRM. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Saya bersama dengan Tuan SB Rahman, Tuan Inspektor Syini dan juga Tuan Mungkin Before. Terima kasih banyak kerana telah bertindak adillah kepada semua, dan Alhamdulillah kita dah selesai bagi rakaman percakapan, dan saya ucapkan tahniah kepada PDRM. Mereka seorang pegawai yang bagus. Alhamdulillah, tegas, adil, amanah ni kita nak, insya-Allah. Terima kasih Tuan. Di bulan Ramadan ni sama-sama sibuk, jadi Tuan bantu saya ni mudah tahu study satu benda yang apapun, kita doakan isu ini diselesaikan dengan seadilnya kepada dua-dua pihak ini. So, apapun doa anda yang terbaik, anda juga boleh berfikir dan anda juga mampu menilaikannya. Kita jumpa di next video, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.